Polis bongkar sindiket curi telefon bimbit antarabangsa dalam operasi Echo Stick. London, 7 Oktober 2025, Polis Metropolitan London, MET, berjaya menumpaskan satu rangkaian jenayah antarabangsa yang terlibat dalam kegiatan mencuri dan menyeludup keluar puluhan ribu telefon bimbit hasil rompekan di sekitar bandar raya itu. Operasi besar-besaran yang dinamakan Operation Echo Stick itu disifatkan antara kejayaan terbesar pihak berkuasa Britain dalam membanteras kecurian telefon bimbit. Menurut kenyataan rasmi MET Polis, operasi tersebut dijalankan hasil siasatan selama hampir setahun selepas pihak polis menjejak sebuah iPhone yang dilaporkan hilang dan dikesan berada di kawasan penghantaran kargo berhampiran lapangan terbang Heathrow. Siasatan lanjut membawa kepada penemuan ratusan telefon yang disembunyikan dalam bungkusan besar, dipercayai untuk dihantar ke luar negara. Hasil risikan mendapati sindiket berkenaan mempunyai rangkaian yang tersusun rapi. Telefon yang dicuri oleh kumpulan pencuri jalanan di sekitar London dijual kepada orang tengah sebelum dikumpulkan dan dibungkus menggunakan bahan khas bagi mengelakkan pengesanan. Semua peranti itu kemudiannya dihantar menggunakan kontainer atau perkhidmatan pos ke destinasi di luar negara, termasuk China dan Hong Kong. Apple iPhone menjadi sasaran utama kumpulan terbabit kerana nilai pasaran semula yang tinggi di luar United Kingdom. Difahamkan, terdapat sehingga 40,000 peranti yang berjaya diseludup keluar dalam tempoh setahun, dengan nilai keseluruhan dianggarkan mencecah ratusan juta ringgit. Dalam siri serbuan sekitar London dan Hertfordshire, pihak polis menahan 46 individu yang dipercayai terlibat secara langsung dalam sindiket berkenaan. Turut dirampas ialah ribuan telefon bimbit, wang tunai serta bahan pembungkusan khas yang digunakan untuk mengelak isyarat pengesanan. Beberapa suspek kini telah didakwa di mahkamah atas tuduhan memiliki dan mengendalikan barangan curi serta kegiatan penyeludupan antarabangsa. Menurut MET Polis, hasil kejayaan operasi tersebut, kadar kecurian telefon di beberapa kawasan utama London telah menunjukkan penurunan ketara sejak pertengahan tahun ini. Operasi Echo Stick kini diteruskan dengan kerjasama antarabangsa bagi menjejaki saki baki rangkaian yang masih aktif di luar negara.